Seorang pengawal keselamatan cedera parah selepas ditetak dan dipukul sekumpulan lelaki tidak dikenali dalam kejadian pergaduhan di hadapan sebuah restoran makanan segera di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata pihaknya menerima maklumat mengenai insiden daripada Pegawai Perubatan Hospital Sultan Idris Shah Serdang pada jam 6.08 pagi semalam. Menurut beliau, siasatan awal mendapati mangsa ditetak menggunakan parang dan dipukul dengan kayu oleh lebih 4 suspek dalam kejadian kira-kira jam 2.30 pagi hari sama. Mangsa bagaimanapun dilaporkan dalam keadaan stabil namun mengalami kecederaan serius di kepala dan kaki. Tambah beliau, siasatan mendapati kejadian tidak mempunyai kaitan dengan unsur gangsterisme atau dendam peribadi dan percaya pergaduhan tercetus akibat salah faham ketika semua pihak berada di bawah pengaruh alkohol yang mencetuskan provokasi. Polis kini sedang giat mengenal pasti dan mengesan suspek terlibat bagi membantu siasatan.